Kenapa Datuk sebagai sosiopolitik dia dan kawan yang rapat dengan dia lah, kita semua termasuk. Kenapa dia tidak boleh tenang sikit? Sebab saya tengok macam Hatta masa ucapan Majlis Hari Raya. Saya tengok dia Majlis Hari Raya pun dia menyerang. Sebenarnya bila dah jadi Perdana Menteri, kalau kita tengok baik Pak Allah, baik Tun Mahathir. Tun Mahathir kalau dalam mesyuarat kabinet, lagi dia nak marah lagi rendah suara dia. Dia tak mengangkat suara pun. Saya tak pernah tengok doktor mengangkat suara ke tepuk meja dan sebagainya. Kita yang rapat dengan dia, kita tahu body language dia. Kalau dia tak nak dengar ataupun kalau dia marah, macam mana body language dia. Pak Allah pun macam tu juga ya. Even Datuk Najib pun ya. Tapi saya tengok PM kita sekarang garang. Dia lepas tu kan. Ya, sampai Majlis Hari Raya pun saya nampak. Kenapa jadi begitu? Kenapa? Itulah sepatutnya kalau kita balik kepada asas tadi, kepada agama. Sepatutnya kita cukup berhati-hati mengangkat pemimpin. Orang nak jadi Perdana Menteri ni bukan semua orang boleh jadi. Kan, apatah lagi Datuk Seri Anwar ni ada kes, berkali-kali kesnya itu. Macam mana pengampunan diraja dan sebagainya, dari sudut undang-undang sendiri pun dia tidak menghapuskan, tidak memadamkan. Itu dari segi legal ya. Dari segi moral pun tentulah. Apa pun ada keraguan. Ada keraguan. Kalau kita pegang betul pada agama, kan, bangsa ini, umat ini, rakyat Malaysia ni tak boleh angkat orang seperti Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu asas dia. Kan? Kita membuat perkara yang salah. Ini kenyataan yang berat ni. Berat, Semalam saya pergi, memang bersanggup tanggungjawab. Sebab tu majlis raja-raja pun saya sepanggut berdepan. Sebab saya bersama dengan Anwar dan saya macam saya sebut tadi, saya pernah berdepan empat mata dengan Anwar dalam kes ni. Kerana bagi saya ini kes penting. Dan saya berhak kerana saya dah masuk jail. Orang lain tak masuk.